Alright guys, I Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ni kita nak review CF Motor 800 MTX. Okey. Tahun 2025 bulan 6 masih under warranty hingga 2027 bulan 6 warranty kilang. Okey. So 800 MTX ni dengan harga jualan kita nak offer 37,800 siap potong nama. Masih under warranty kilang. Kalau kredit loan deposit kosong bulanan 600 lebih selama 7 tahun. Kalau nak loan kedai pun boleh. Kalau penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh tolong uruskan. Kalau nak jual motor ke nak trade motor pun boleh PM kita. Kalau kata korang ada credit card limit cukup, boleh bayar guna credit card termasuk installment dengan bank up to 5 tahun. Boleh PM untuk dia punya terms and condition. Kemudian kalau nak trade in pun tak ada masalah lah. Okey, jom kita tengok apa yang siap dengan motor ni. Windshield depan memang boleh adjustable lah, boleh naik turun. Okey, windshield depan adjustable. Lampu LED. Crash bar dia dah tambah, crash bar atas, crash bar engine guard bawah semua dah tambah. Tayar depan pakai Michelin. Okey. Michelin Anaki. Okey, tayar pun masih ada around 95% lagi. Tayar size 90 90 21 punya inci punya size. Pakai double disc brake depan, Jenzon punya caliper, ada ABS brake, ada fog cover, USD fog. Okey, pakai USD fog, setiap beri horse. So, engine 2 silinder. Tapi ni dia punya tank lah. Tank minyak. Minyak tu kalau tak silap 22 liter. Ada siap dengan 3 box aero medium. Okey, 3 box aero medium. Lepas tu dengan tayar belakang. Pakai size 150 70 18. Pakai Michelin Anaki juga. Pun masih ada around 60 ke 70%. Okey, ada double stand dia dah tambah. Side stand punya pad dia pun dah tambah. Okey, kita tengok meter pula. Motor ni ada USB port, meter TFT. Okey, meter TFT, mileage 26,000. Ada TPMS sensor, ada mode. Okey, mode ada standard, ada rent, ada off-road. Okey. So dia punya indikator, speedo, RPM. Lepas tu korang boleh pergi setting. So ini untuk brightness, traction control on atau off, phase shifter boleh on, boleh off. Okey. Maksud kalau kita pergi meter TFT lah. Okey. So bawah tu semua boleh select dia punya MIA semua. Boleh pergi setting, boleh connect dengan phone korang. Boleh tengok CF Motor Ride. Boleh connect lah. Okey, last kita payung kat korang sound dia. Okay, dia punya sound lebih best lah, sebab dia dah buang categorizer dia. Kalau categorizer tu, kalau korang nak standard, kita pun bagi sekali. Kalau korang tengah cari CF Motor 800 MTX, boleh PM kita motor ni. See you next video, bye bye.